kami dari kumpulan 2. Hari ini kami akan tunjukkan cara-cara untuk membakar ikan di dalam hutan. Mari kita lihat cara untuk membakar ikan di dalam hutan. Aktiviti perkemahan merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum Kadet Remaja Sekolah ataupun KRS yang bertujuan untuk membina jati diri, semangat kerjasama, disiplin diri dan kecekapan dalam kalangan pelajar. Di bawah slot ikhtiar hidup yang digariskan dalam buku panduan pengurusan KRS, pelajar didedahkan kepada pelbagai kemahiran asas yang penting untuk kehidupan di luar kawasan bandar, termasuklah penyediaan makanan menggunakan sumber-sumber semula jadi, tanpa bergantung sepenuhnya kepada kemudahan moden. Salah satu aktiviti yang dijalankan semasa perkemahan ialah memasak menu hutan seperti ikan bakar yang dilakukan menggunakan kaedah tradisional, termasuklah mengorek lubang sebagai tempat nyalaan api, menggunakan kayu api yang dikutip di persekitaran dan memasak tanpa kuali atau dapur gas. Aktiviti ini bukan sahaja menguji kemahiran teknikal dan kreativiti dalam penyediaan makanan, tetapi juga menekankan kepentingan kebersihan, keselamatan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Dalam konteks ini, pelajar turut diajar agar menimbus semula lubang api selepas selesai memasak, selaras dengan etika Leave No Trace yang menjadi amalan global dalam aktiviti luar. Etika ini memastikan kawasan perkemahan kekal bersih, selamat dan boleh digunakan oleh kumpulan lain pada masa hadapan. Dengan menjalankan aktiviti ini, secara berkumpulan, pelajar dapat memupuk semangat kerjasama, toleransi, komunikasi, berkesan serta menghayati nilai kesederhanaan dan kesyukuran. Secara keseluruhannya, aktiviti penyediaan ikan bakar sebagai menu hutan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengalami secara langsung cabaran sebenar kehidupan di luar dan pada masa yang sama membentuk nilai murni, kemahiran hidup, kesedaran serta pentingnya kelestarian alam sekitar. Okey, mula-mula sekali perlu sediakan bahan dan juga peralatan untuk memasak menu ikan bakar di dalam hutan. Okey, untuk bahan dan peralatan bagi menu ikan bakar, untuk bahan kita hanya menggunakan ikan. Bagi peralatan kita menggunakan kulit batang pisang untuk dijadikan pengikat ketika memanggang ikan. Kemudian kita menggunakan buluh untuk dijadikan pemanggang ikan. Dan juga kita gunakan daun pisang sebagai alas. Kemudian gali lubang dengan kedalaman yang sesuai untuk letak ranting kering sebelum menghidupkan api dan pastikan ada lubang angin bagi mengawal api ketika proses memanggang. Kemudian letak dan susut ikan pada pemanggang buluh untuk proses memanggang. Seterusnya kita mengikat pemanggang tadi menggunakan kulit batang pisang yang telah diambil tadi. Ini merupakan proses menghidupkan api bagi membakar ikan kita. Jadi dalam proses ini kita mestilah memastikan kita membuat lubang udara untuk memudahkan api membara dengan lebih cepat. Setelah menghidupkan api, kita memastikan bahawa api tidak terlalu besar agar ikan dapat masak dengan sekata. Jadi kita ke proses seterusnya, itu ialah membakar ikan. Ikan hendaklah dibakar selama 5 hingga 7 minit di setiap bahagian supaya ikan masak dengan sekata. Setelah ikan dimasak dengan sekata, maka ikan sudah siap untuk dimakan. Jadi inilah hasil masakan daripada kami, iaitu ikan bakar. Pada akhir sekali, sebab mengapakah kita perlu kambus semula lubang api yang telah kita gunakan untuk memasak tadi, iaitu dari segi keselamatan alam sekitar. Abu dan bara yang masih hidup boleh menyebabkan berlakunya kebakaran hutan sekiranya kita tidak mengambus dengan betul. Dengan mengambus semula ini juga risiko untuk berlakunya kebakaran dan juga kecederaan kepada orang-orang sekeliling dapat dikurangkan.
Bagi pemeliharaan alam semula jadi pula, mengambus semula ini dapat membantu untuk memulihkan semula rupa asal tanah dan juga dapat menjaga kembali keindahan semula jadi dan dapat mengelakkan berlakunya pencemaran visual. Kesimpulannya, aktiviti memasak menu hutan seperti ikan bakar dalam program KRS bukan sahaja memberi pengalaman berharga kepada para peserta dari segi kemahiran hidup, malah turut menanamkan nilai murni yang penting dalam pembentukan sosial diri. Melalui aktiviti ini, belajar diajar untuk berdikari, menggunakan sumber semula jadi secara bijak dan mengurus masa serta tugasan dalam kumpulan secara berkesan. Kemahiran memasak di kawasan terbuka tanpa peralatan moden memberi peluang kepada belajar untuk mempraktikkan kreativiti dan pengetahuan asas tentang teknik memasak tradisional seperti membakar ikan menggunakan daun pisang dan bara api. Di samping itu, nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar turut dipraktikkan apabila para peserta diarahkan untuk menimbus semula lubang api bagi mengelakkan bahaya serta menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan perkhemahan. Aktiviti ini juga membantu memperkukuh ikatan persahabatan dan semangat setia kawan antara ahli kumpulan. Dengan bekerjasama dalam menyediakan makanan, menyusun tugasan dan menjaga keselamatan, belajar dapat membina kemahiran sosial serta komunikasi yang efektif. Satu aspek yang penting dalam pembinaan sosial unggul sebagaimana digariskan dalam objektif KRS. Justru itu, aktiviti seperti ini wajar diteruskan dan dikembangkan dalam sesi latihan kurikulum kerana ia bukan sekadar mengisi masa lapang belajar tetapi membentuk mereka menjadi individu yang lebih bersedia, berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap diri, rakan dan persekitaran mereka.